Api tu bermula dekat bilik study sebab kita orang punya dryer bertentangan dengan bilik anak. Masa tu keadaan dalam keadaan panik macam tu kan. Macam mana macam jiran-jiran semua memang perasan sedar masa tu ataupun jiran-jiran membantu tak, sebab waktu pagi 3:30 semua orang kita pun nyenyak tidur. Jadi pukul 3:30 pagi tu saya tak expect orang dapat tolong. Kita orang pun keluar selang sepinggang. Memang telefon, semua barang kita orang tinggal. Anak je kita orang keluar. Lepas tu berlari ke hujung bangunan sebab kita orang takut meletup ke apa. Jadi kita orang keluar dan saya bunyikan fire alarm. Lepas tu saya ketuk lagi pintu jiran yang dah biasa kita orang berhubung. Lepas tu ada salah satu jiran keluar, tanya, "Ifah, kenapa?" Dia kata, "Akak tolong, rumah saya terbakar." So daripada situ dia yang start keluar. Lepas tu heboh bagi tahu jiran-jiran lain. Saya pun pergi ke jiran hujung dan dialah yang tolong bagi tudung apa semua, bagi air apa semua dalam keadaan kita panik tu. Dan semua jiran memang masa tu ramai juga yang turun dan tolong padamkan api.